Kamanda, memandangkan cahaya komputer kuantum bintang Alchemy dah pun diramalkan, bermacam kejadian ganjil berlaku. Nampaknya kita kena buat persediaan mengenainya. Tapi masalahnya, saya agak keliru. Bagi saya, semakin ramai pakar sains yang muncul, semakin banyak pula raksasa yang telah muncul menyerang bumi. Seperti fenomena ini telah dirancang. Mungkin juga semua ini hanyalah secara kebetulan saja. Awak rasa kewujudan bintang Alchemy adalah khas untuk mencipta raksasa? Bukankah mereka telah banyak membantu pasukan Guard? Ya, kita semua memerlukan bantuan dari mereka. Habis itu kenapa? Ya, cuma itu saja yang dapat saya katakan. Malah saya dapat jelaskan pada Tuan. Saya cuma mahu musnahkan musuh yang mengancam kita. Dan saya yakin semua ini pasti akan menimbulkan banyak persoalan. Saya dah faham. Bagus. Bila ditambungkan, tentu alat ini akan berfungsi. Jangan! Nasib baik. Kenapa pula dengan awak ni? Lain kali awak periksalah dulu. Awak nak buat apa dengan pakaian dalam saya ni? Apa? Tengoklah, bila awak begitu berselerak. Kenapa awak ni pemalas sangat? Tolong jangan usik. Ini arahan saya. Kalau nak tahu di sini, saya yang berkuasa. Awak faham tak? Ha? Boleh awak tolong saya cari Navy tu? Apa dia? Ini pun dia. Awak di mana ni? Dah banyak kali saya cuba hubungi. Maafkan saya, Tuan. Meteorit dikesan telah jatuh di Yokohama. Baiklah, Tuan. Saya akan ke sana sekarang. Pesawat EX dia untuk berlepas. Bagus. Ia berfungsi. Gegaran apa ni? Ada kaitan dengan Taufan. Taufan? Maafkan saya. Encik, betul ke di sini tempat meteorit itu jatuh? Awak ni anggota SIG ke? Saigamu Takayama. Saya Yugechi dari Geobase. Ia meromboh bangunan tu dan jatuh ke sini. Ini dia. Mari. Ya. Kamu. Maaf ya. Kawan saya panggil saya. Fujimiya. Ya. Saya sangat berharap awak mengubah fikiran awak. Malang sekali awak terus mahu bersama mereka. Fujimiya, beritahu saya kenapa awak cuba menjauhkan diri. Sertailah kami untuk menyelamatkan bumi ini. Kamu. Membunuh musuh masih belum memedai bagi saya. Gunakanlah kuasa yang awak miliki dengan sepenuhnya.
Saya berharap bergandengan dengan awak. Fujimiya. Boleh awak ikut saya ke Geobase? Geobase? Itu markas rahsia GUARD kan? Ya. Tak pernah ke sana? Tak. Kita dah sampai. Di sini ke? Tempat ni bukannya istimewa. Biasa je. Besarnya. Tak pernah saya terfikir ada tempat seperti ini. Sebenarnya aerial base menjadi tunggak penting sistem pertahanan. Geobase bertanggungjawab untuk menyelamatkan bumi. Ini bukannya hasil dari bumi. Meteorite? Bukan itu tahi bintang? Rasanya itu tak mungkin sebab tak terdapat pun tanda terbakar. Maksud awak, ia bukan dari angkasa? Saya tak tahu dari mana ia datang. Takkanlah ia jatuh sendiri tanpa sebab. Jatuh sendiri? Buatkan garisan antara tanah dan yang dibangunan. Kemudian terus menuju ke parabola atmosfera. Mungkin dapat huraiannya. Hah? Tak ada apa-apa kan? Tapi ia perlukan tenaga yang kuat untuk jatuhkan objek sejauh ini. Ya, aerial base. Angin kencang menuju ke sini. Sebaiknya awak cepat balik. Angin kencang? Mungkin juga masa tu angin kencang. Ya. Itu dia. Nampak seperti awan yang besar. Hah? Mata angin ni. Kenapa dengan mata angin itu? Mata? Putaran di tengahnya berbentuk seperti sebuah silinder di tengah-tengah pusat angin atau taufan tu. Bila mata angin taufan bertiup, kita boleh nampak langit biru. Tapi bahagian bawah taufan ini dilitupi awan hitam dan tenaga yang kuat dapat dihasilkan. Hasilkan tenaga yang kuat? Ya, dan lagi ada gangguan pada radar. Kita terpaksa pergi dekat supaya dapat pastikannya. Komander, Encik Daniel dari Bintang Alchemy nak sampaikan satu maklumat. Sambungkan. Kami dah pun buat penyelidikan ke atas elemen angin yang awak bawa. Keputusannya agak mengejutkan. Hah? Setelah taufan itu berlalu, kami dapati angin itu mengandungi sejumlah elemen yang berbahaya. Kalau tiupan angin berterusan seperti ini, dalam setengah tahun angin di bumi akan dibersihkan. Komander, tengok gambar satelit ni. Apa tu? Taufan ini mesti dicipta oleh seseorang. Nampaknya kelajuan angin bertiup begitu tinggi. Berapa lama ia akan mencecah bumi? Kalau keadaan tidak berubah, kawasan Kanto akan mengalami ribut dalam masa 3 jam. Satsumi, hubungi pasukan kilat. Kalau Tuan dapat keluar dari mata angin ini, Tuan akan terperangkap dalam putaran ini 80 km sejam. Kita mesti buat satu garisan tegak untuk hampiri musuh. Itu berbahaya. Bila kita turun menegak, pergerakan kita akan menjadi lambat atau perlahan. Keadaan ini dengan mudah jadi sasaran musuh dari bawah. Dengar sini.
Apa kata kita ambil kesempatan di atas kelebaran kawasan laluan angin pada bahagian sudut V ini dan lepaskan peluru? Gamu. Pada tahap berapa altitude yang mampu kita turun? Saya mau awak buat yang terbaik. Ya, dalam 10,000 kaki. Dengan cara ini, sudah pasti kita akan dapat menghampirinya. Sebenarnya, ia menjadi tempat persembunyian musuh. Tentu pasukan J dapat menembak. Tapi juruterbang biasa tak tahulah. Saya pergi. Komander. Pasukan kilat, sedia. Semua dah sedia. Semua okey. Gauge diperiksa. Semua perkataan baik. Berlepas. Berlepas! Piskeri menunggu di stratosfer sekarang. Baik. Kamu, betul ke Taufan ni dapat bersihkan semua pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia? Memang betul tu. Malah tak ada masalah kalau nak cuci baju sekalipun. Kalau macam tu, dia dah menjadi mesin pencuci baju yang besar. Angin Taufan terlalu kencang. Tekanan udara berada di sekitar 920 hektopascal dan angin bertiup pada kelajuan 70 km sejam. Bila mencapai tahap 10,000 kaki, tolong naik dengan segera. Walaupun musuh tidak dikesan. Itu hadnya. Sudahlah. Awak ingat saya setuju dengan rancangan ni ke? Saya dah lakukan apa yang sepatutnya. Itu tugas saya. Belum lagi. Kasio, patah balik. Tembak! Awak berjaya! Sumber habanya tak ada. Aliran yang menurun dah hilang. Macam ada sesuatu. Mesin apa pula tu? Macam ada tulisan. Tenkai. Dan Kai? Syurga. Tenkai. Tenkai. Komander boleh membacanya ke? Tidak. Tulisan Tenshu. Seperti tulisan Tenshu. Serpihan logam ni adalah sebahagian darinya.
poin 511J9 telah terhempas di Semenanjung Boso. Tembak! Berjaya. Bahaya! Keluar cepat! Setelah membasuh, kini membersih pula. Kalau ini berterusan, ia akan ke kawasan metropolitan. Teruskan penerbangan. Baiklah. Rupanya, benda ni sebahagian daripadanya. Saya sendiri tak tahu apa sebenarnya benda ni. Kasio kata ianya sama seperti sebuah mesin pencuci dan penyedut hampa gas. Membasuh dan membersih? Untuk apa? Untuk membersih udara, menyapu kekotoran tanah dan ia juga menabur benih. Benih? ya
Benih untuk penceroboh atau benih untuk kehidupan yang baru? Apa dia? Betul ke ni? Tidak, cuma imajinasi. Cantik bila matahari terbenam. Awak tahu, bila saya dengar Tengkai akan bersihkan bumi ini, saya ingatkan awak akan bertindak untuk menyerah. Saya ingatkan, awak faham dengan perasaan orang yang mencipta mesin itu. Walaupun manusia terpaksa berkorban, ia lebih baik kalau keadaan di bumi bertukar menjadi persis. Sebenarnya, saya silap ke? 내가 이 가나